Kadang orang yang marah ni, dia pun pecinta kucing juga. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Dia suka dengan kucing. Hadis yang cerita kata Nabi bela kucing, bohong. Tak ada hadis sahih. Jangan pandai-pandai bohong. Nabi tak bawa kucing masuk di dalam rumahnya. Abu Hurairah bela kucing, tapi dia tak bawa kucing masuk dalam rumahnya kerana binatang najis, bukan tempat dia dalam rumah. Tapi ada kan tempat dia dekat luar. Jangan bawa masuk dalam rumah. Ini kadang-kadang kita masuk rumah ni, bau kucing, bau tai kucing ni tak tahu nak cakap. Solat duha dalam rumah, bau tai kucing. Malah bela kucing pula tu, kucing kita banyak, pergi berak ke rumah orang, lagi teruk. Orang tegur, marah ke orang pula, lagi teruk. Akhirnya dia dengan kucing 2x5. Oh, marah. Kalau dah bela kucing, pastikan anda merawat kucing anda. Pastikan dia sentiasa bersih dan sihat. Pastikan dia diajar untuk berak dan kencing dekat tempatnya, bukan merata-rata. Pastikan ajar dia jangan rosakkan harta jiran. Orang-orang yang bela kucing, tak kira lelaki, tak kira perempuan, kalau awak bela kucing dan jiran komplain kepada awak, jangan pergi marah kat jiran tu, tapi perbaiki cara awak jaga kucing awak tu. Ada sebahagian orang ni dia geli dengan kucing, dan ada juga sebahagian orang yang ada alahan terhadap sisa kulit mati kucing yang berterbangan dan banyak di kapet rumah. Jadi kita kena perhatikan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang orang yang marah ni, dia pun pecinta kucing juga, dia pun suka kucing juga, dia pun sayang kucing juga, bahkan mungkin dia pun bela kucing. Tapi disebabkan awak tak bela kucing dengan baik, menyebabkan jiran tetangga awak sendiri pun terkesan dengan masalah kucing awak, ia adalah sesuatu perkara yang perlu dan patut kita perhatikan dan patut untuk diperbaiki.